Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abidul Azman bin Haji Adam daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Ingin kongsikan pada hari ini tajuk bahaya kebakaran. Jadi untuk maklumat semua, hari ini saya akan kongsikan secara santai dan juga info-info yang mana antaranya yang hari ini saya akan kongsikan adalah tentang jenis-jenis api, jenis-jenis alat pemadam api dan juga tata cara penggunaan alat pemadam api. Okey, untuk maklumat semua, kebakaran, ilmu bahaya kebakaran ini amat penting kepada semua orang sebab dari segi sudut pengalaman saya, kebakaran sering berlaku daripada kecil hingga ke besar, tidak mengambil masa yang lama. Jadi saya suka untuk kongsikan tentang bahaya kebakaran kepada golongan-golongan OKU supaya lebih memahami dan lebih berjaga-jaga. Tambahan pula, boleh belajar untuk cara pemadaman api yang sepatutnya. Jadi jom kita tengok apa yang saya nak terangkan. Okey, sebelum kita membuat pemadaman kebakaran, kita perlulah tahu tentang api. Apa itu api dan jenis-jenis api yang ada. Okey, kita perlu tahu kelas-kelas api. Okey, kelas api yang pertama adalah kelas A. Kelas A maksud dia macam mana? Kelas A bermaksud pepejal. Apa yang dijatuhkan dalam kategori pepejal? Dia macam kayu, kertas, kain dengan perabot. Dan seterusnya adalah kelas B. Kelas B itu apa dia? Kelas B adalah kelas cecair. Cecair itu macam mana pula? Cecair itu maksudnya dalam kategori petrol, diesel, minyak, itu dalam kelas B. Seterusnya kelas C. Untuk kelas C adalah elektrik. Apa peralatan yang elektrik? Itulah adalah dijatuhkan dalam kategori kelas C. Kelas D pula adalah kelas di mana dikategorikan kelas logam. Kelas logam tu selalunya ada kat mana? Selalunya logam-logam yang berada di kilang-kilang. Itulah kelas D. Yang last sekali adalah kelas K. Okey, kelas K tu adalah jatuh pada dalam lingkungan minyak masak, lemak. Itulah adalah kelas K. Kenapa kita kena tahu kelas-kelas api ni? Sebab tak semua api, tak semua jenis-jenis api ni, tak semua kelas-kelas api ni adalah boleh dipadamkan dengan cara yang sama. Setiap pemadaman mestilah dilakukan dengan caranya tersendiri. Dan peralatan kebakaran yang digunakan oleh orang awam selalunya adalah peralatan yang dikelas-kelaskan yang tertentu. Jadi tak bolehlah main padam je macam tu je kan, kita yang tercedera. Okey. Sekarang saya akan terangkan tentang cara penggunaan alat pemadam api. Selalunya kita akan gunakan PASS. Apa itu P? P adalah pull. Pull apa? Kita akan tarik pin. Kedua adalah A. Aim. Maksudnya apa? Aim maksudnya kita targetkan kita punya alat pemadam api, kita punya nozzle alat pemadam api ke arah bawah api. Okey. Yang ketiga adalah S. S bermaksud squeeze. Kita nak squeeze apa? Kita nak squeeze nozzle kita. Kita nak squeeze kita punya pedal supaya debu kering ataupun elemen-elemen yang berada dalam alat pemadam api kita akan disembuh keluar, membuat pemadaman. Dan yang keempat adalah sweep. Maksudnya sweep tu kita buat apa? Sweep tu kita sapukan kita punya alat pemadam api tu, kita punya nozzle tu ke bawah pangkal api, dan kita akan sapu dia supaya dia meliputi permukaan api itu. Okey?
Untuk akhir kata video kali ini part 1, jangan lupa untuk part 2. Untuk akhir kata bagi video part 1, jangan lupa like, follow dan share supaya semua orang dapat tahu tentang ilmu bahaya kebakaran. Kebakaran ni adalah tanggungjawab kita bersama. Jadi minta kongsikan ilmu-ilmu ni pada semua orang supaya kita dapat kongsikan bersama tata cara penyelamatan yang sepatutnya. Itu saja daripada saya. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin, dan jumpa lagi tuan-tuan dan perempuan pada video part 2 kita. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.